Minda sihat remaja hebat. Di sebalik senyuman seorang remaja, mungkin tersembunyi tekanan yang tidak pernah diluahkan. Mengapa kesihatan mental semakin membimbangkan? 1 dalam 3 remaja Malaysia mengalami tekanan atau kemurungan. Ini dapat dilihat melalui tekanan akademik meningkat, pengaruh media sosial dan kurang sokongan emosi. Ramai remaja kelihatan kuat, tetapi sebenarnya sedang berjuang dalam diam. Mengapa mental sihat itu penting? 4 fokus utama: peningkatan akademik, hubungan sosial yang sihat, ketahanan diri atau resilience, dan keputusan hidup bijak. Minda yang sihat membantu remaja belajar dengan lebih fokus, membina keyakinan dan membuat keputusan yang lebih baik. Statistik dan punca tekanan. Apa yang membebankan remaja? Berdasarkan cartapai, tekanan akademik menjadi penyumbang terbesar kepada masalah mental remaja masa kini. Tanda awal yang perlu diberi perhatian: perubahan selera makan atau corak tidur yang drastik, hilang minat dalam aktiviti yang sebelum ini disukai, sering berasa penat atau lesu tanpa sebab fizikal, menarik diri daripada pergaulan atau lebih suka menyendiri, dan mudah marah atau sensitif secara berlebihan. Tanda-tanda ini mungkin kecil, tetapi jika diabaikan, ia boleh menjadi serius. Self-care untuk remaja. Tips: bercakap dengan seseorang, gaya hidup aktif, hadkan media sosial dan tidur secukupnya. Menjaga kesihatan mental bukan kelemahan, tetapi satu kekuatan. 4 positif, antaranya keyakinan meningkat, tekanan berkurangan, prestasi akademik bertambah baik dan hubungan sosial lebih sihat. Apabila kesihatan mental dijaga, remaja menjadi lebih yakin, positif dan mampu mencapai potensi diri. Pendekatan holistik, aktiviti kaunseling, senaman dan riadah, sokongan rakan sebaya dan aktiviti mindfulness. Kesihatan mental remaja perlu ditangani secara holistik melalui sokongan emosi, pendidikan kesedaran dan persekitaran yang positif. SDG dan pembangunan mampan. Apabila kita bersama menyokong kesihatan mental remaja, kita melaksanakan SDG dan membina masa depan yang lebih sihat, adil dan mampan untuk semua. Buletin utama malam ini mengenengahkan gejala masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja bawah umur, khususnya budak sekolah, yang dilihat semakin membimbangkan. Tekanan emosi yang ditanggung secara senyap itu akhirnya menjejaskan pembelajaran dan kualiti hidup. Wartawan Mazarif Zafri Aziz Desa mengupas permasalahan itu. Seorang daripada 6 kanak-kanak mengalami masalah kesihatan mental dan ia meningkat 2 kali ganda sejak 2019. Dapatan itu terdapat dalam laporan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2023 Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan yang diterbitkan tahun lalu. Statistik remaja dari kawasan bandar lebih tinggi berbanding di luar bandar. Sekarang ini kalau berdasarkan statistik daripada banyak pihak yang telah mengeluarkan perangkaan-perangkaan berkaitan kesihatan mental ni, kita nampak trend dia semakin meningkat. Dalam kalangan kanak-kanak,
yang melibatkan yang sedang bersekolah, dan juga ada yang sebelum masuk kepada sekolah rendah pun, which is prasekolah, itu dah ada statistik yang menunjukkan adanya peringkat umur yang sedemikian, dan ini sangat membimbangkanlah. Kesihatan mental sihat, remaja hebat. Apabila mental remaja dijaga, kita bukan sahaja menyelamatkan individu, tetapi masa depan negara. Sekian, terima kasih.